Kita cerita pasal katik ni dulu. Nama dia Jali Katik Jebat terbakar selalu panggil dia Bondan Tenggelam. Cepat. Okay. Ya, dia ada sekali ya. Duduk. Okey, sekarang ni aku nak bagi tahu dekat orang-orang bersatu Kita tahu Jali Katik ni adalah scammer, di mana dalam Wikipedia pun ada yang dia cakap apa nama tajuk cerita tu rakor dengan ni. Sorry Salam. I tak tahu menahu anak buah I komen dalam review. Tak apa Dr. Nasir, tak apa. It's okay. Tak tahulah kenapa anak buah you marah. I was focusing on this Jali Katik kan. So, I don't know. Anyway, cut the long story short, pengumpulan geng-geng scammer tadi. Ya, ketimbang betul. Saya pun tak tonton live dia, okey. Jadi, saya sudah mendedahkan bahawasanya dia ni adalah merupakan seorang scammer. Dia memang betul. Dr. Nasir ni, Lily tu kena scam dengan dia 2,000. Nampak? Dr. Nasir ni dia ada banyak cerita. Dr. Nasir by channel ni dia ada banyak cerita pasal apa Jali Katik ni. Iaitu Datuk Ghazali. Datuk dia pun bila Dr. Nasir tanya, engkau dapat Datuk daripada mana? Daripada negara mana? Negara India ke? Negara Uzbekistan ke? Apa ke? Jadi dia tak boleh jawab. Jadi dia marah lah. So he's a fake. Datuk dia pun Datuk tipu. Jadi apa nama dia, kesian lah tengok dia kan. Thank you Kas. Thank you so much for the gift. Jadi orang panggil dia Jali Katik scammer lah, sesuai dengan jebat scammer. Ya betul. Jadi bila scammer ni dia kantoi dan dia ada satu movie dia buat tu, movie apa ni Rek? Slow sikit dekat sini. Ya. Apa nama movie tu Rek? Yang dia buat tu dengan P. Andre dia buat. Al-Hijab. Ada movie ni Al-Hijab. Dia kata dia buat movie Al-Hijab tu pakai YB Production, ya. YB Production, Senin Berhad. Kemudiannya apa yang berlaku? Pihak apa nama dia koperasi Johor tu dia panggil Kopet Car ke apa something like that lah. Satu apa koperasi ni bagi tahu si apa Ghazali ni, si Jali Katik ni, dia Ghazali bin Abdul Hamid. YB channel scammer ya. Ghazali bin Abdul Hamid nama dia tuan-tuan dan puan-puan. Scammer yang saya cerita tadi tu nama dia Ghazali bin Abdul Hamid. Dia pernah bagi tahu yang dia ada terlibat dengan filem apa Al-Hijab, di mana P. Andre berlakon, adalah banyak orang berlakon. Sampaikan dia menipu satu koperasi dekat Johor tu, Kopet Car ke apa benda entah, koperasi something yang kat Johor tu lah. Dia orang bagi beratus ribu duit, dan apa yang berlaku, duit tu dia swindle duit tu. Bila dia swindle duit tu, jadi dia orang dekat Wikipedia dia orang tulis nama tersebut yang apa Ghazali Abdul Hamid tu. Ghazali Abdul Hamid Ghazali Abdul Hamid ni adalah seorang scammer. Ini dalam Wikipedia tau. Kalau kau type Al-Hijab movie kau akan tengok dekat Wikipedia tu, kau akan tengok dekat situ ada note, ada tulis. Ya. Dia tak boleh tabayun. Dia masalahnya tak boleh tabayun sebab dia samulap ramai. Dia ada kes juga yang ambil kereta Datuk V6 Perdana tu, dia ambil, dia simpan, dia pakai. Banyaklah dia buat. Ni, ada satu perempuan tu nama apa, Lily boleh unban balik tak Lily tu rakor ataupun ni? Krisis. Lily semalam tu, kesian pula dia. Bagi masuk je lah. Waalaikumsalam, insyaAllah. So, Lily tu pun kena scam 2,000. Katik scam polis juga. Astaghfirullahalazim ya. Polis boleh scam. Visik perdana untuk scam. Bayangkan dia pay scam bukan main-main tau. Dia pay scam ni level dah dahsyat tau. Dia pay scam ni level dah memang gila memang lah scam dia.